Okey. Jadi Allah kata kami cipta manusia iaitu Adam daripada tanah. Summa. Kemudian. Ja'alnahu. Kami jadikan. Jadi kami jadikannya. Dia ni balik pada apa? Bukan. Kami jadikannya nutfah. Nutfah pada air mani. Adam dicipta daripada apa? Jadi Hu tu bukan Adam. Hu ialah anak cucu Adam. Kemudian kami jadikan manusia daripada air mani. Fi qararin. Dalam qarar. Qarar apa dia? Tempat yang makin yang kukuh, yang kuat. Apa tu? Tempat yang kukuh apa dia? Rahim perempuan. Apa maksud tempat yang kukuh? Itu air mani itu disimpan dalam rahim perempuan sampai 9 bulan. Tak rosak, tak apa. Kalau kita ambil air mani, simpan dalam peti ais. Berapa lama bertahan? Tak boleh. Okey. Jadi, kami jadikan manusia, kemudian selepas Nabi Adam, daripada air mani. Kenapa Allah sebut benda ni?